InsyaAllah Ustaz akan kongsikan satu amalan memang hebat amalan ni tu semua. Kalau amalan ni anda berasai energi seseorang tu. Nah, contohlah, Ustaz contoh. Anak kita lambat balik dari sekolah. Kita, abang ke mana ni? Lambat balik ni. Saya gini. Dia cerita alasan dia. Maka tu semua, ni Allah Ta'ala akan bagi kita rasa hati. Abang ni bohong ni, abang ke lain, di tempat lain. Nah, kita dapat tahu. Kita dapat tahu gerak rasa dia. Ini penting tu semua insyaAllah. Kalau boleh, tolong share pada sahabat-sahabat kita. Kalau tolong share agar sahabat kita juga dapat bersama dengan kita, dapat juga memiliki amalan ni. Jadi kalau tuan-tuan berurusan dengan orang, nak bisnes dengan orang ke, insya-Allah tuan semua anda boleh tahu sama dia nipu anda atau tidak, adakah dia scammer ke tak scammer ni. Pasal sekarang ni ramai anak murid ustaz kena scam. Ramai tu semua. Hari-hari mesej pada ustaz. Ustaz saya kena scam, ustaz kan. Ni amalan ustaz nak kasih ni. Cara percuma, gratis lah. Percuma, gratis, tak kena bayar tu semua. Ustaz akan bagi pada anda dan anda amal saja. Amalan mudah itu semua. Tapi yang paling penting sekali anda catat insya-Allah. Boleh asma ustaz nak bagi ni iaitu satu asma Allah Taala tu semua. Asmanya adalah berbunyi ya badi', ya badi'un, ya badi'u. Okey, ataupun al-badi'u, al-badi'u. Okey, arti al-badi' ataupun ya badi' ni iaitu yang Maha Pencipta ataupun yang tiada tandingan. Okey, ya badi'un. Berapa tuan-tuan kena baca? Tuan-tuan kena baca setiap lepas sembahyang iaitu 86 kali. Kalau perempuan period, perempuan boleh amal juga. Kalau perempuan period boleh amal. InsyaAllah.